Pernah dengar cerita tentang Raja Tubak yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Cerita ini sangat luar biasa dan menarik untuk kita kongsikan. Raja Tubak ni ialah raja di kerajaan Yaman. Tubak tu gelaran bagi raja di kerajaan Yaman, seperti Kisra untuk kerajaan Parsi dan Kaisar untuk kerajaan Rom ni. Raja bagi kerajaan Rom, Fir'aun bagi kerajaan Mesir, dan Najasyi untuk di kerajaan di Ethiopia, di Habsyah. Jadi Tubak pada masa itu yang bernama Taban Asad ni, dia ni sangat luar biasa kekuasaan dia, sangat bijak dalam berbisnes, sangat bijak dalam pemerintahannya, dan diberi kelebihan rupa paras semua ni. Jadi dia ni sangat hebat. Jadi dia meluaskan kuasa dia ni, dia buat rombongan ni, dia pergi ke satu negara ni. Bila dia sampai di satu negara ni, orang akan menyambut dia. Sampai di satu negara lagi, orang akan sambut dia. Sampailah Raja Tubak ni di Mekah. Bila dia sampai di Mekah, orang tak sambut dia. Lepas tu Raja Tubak ni tanya dekat tentera dia, kenapa orang di sini tak meraihkan dia, tak memuliakan dia? Lepas tu dia punya menteri cakap, orang di sini dia hanya memuliakan Kaabah. Dia sibuk membuat ibadah di sekeliling Kaabah ni. Lepas tu terdetik di hati Raja Tubak ni, dia nak memusnahkan Kaabah ni. Bila dia nak memusnahkan Kaabah ni, Allah terus bagi penyakit dekat dia. Penyakit kulit yang sangat teruk dan membusuk. Lepas tu dia panggillah semua doktor-doktor dia ni. Semua doktor-doktor dia ni tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak sembuhkan penyakit dia ni. Sampailah dia berjumpa dengan ahli kitab yang ada pada zaman itu. Macam ulama ahli kitab yang ada pada zaman tu. Jumpa dengan dia, dia cakap, kau nak sembuh boleh, tapi kau kena bagi tahu aku apa yang kau niat di dalam hati kau masa kau berada di bumi Mekah ni. Pada mulanya Raja Tubak ni tak mengaku. Dia cakap, aku tak ada niat apa-apa. Ahli kitab ni cakap, mesti ada kau niat apa-apa, sebab tu Allah bagi ujian yang macam ni kepada kau. Kalau kau nak sembuh penyakit ni, kau kena bagi tahu apa yang kau niat di dalam hati. Lalu Raja Tubak ni bagi tahu dekat ahli kitab ni yang dia niat untuk memusnahkan Kaabah. Lepas tu ahli kitab ni cakap, untuk kau sembuh, kau kena ubah niat kau. Lepas tu Raja Tubak ni dia ubah niat dia dari nak memusnahkan Kaabah ni kepada dia nak mencantikkan Kaabah. Jadi orang yang pertama memakaikan kiswah di Kaabah ni, kain yang menutup Kaabah ni, ialah Raja Tubak ni. Lepas tu disebabkan ahli kitab ni dapat sembuhkan Raja Tubak ni, Raja Tubak tanya dekat ahli kitab ni, kau nak apa sebagai hadiah untuk kau sembuhkan aku ni? Kau nak apa, aku akan bagi. Kau nak emas semua, aku akan bagi. Lepas tu ahli kitab ni cakap, aku tak nak apa-apa dari kau kecuali satu je. Aku nak kau bina satu rumah untuk aku di Yasrib. Kan? Sekarang dia berada di Mekah. Lepas tu ahli kitab tu cakap, aku nak kau bina satu rumah di Yasrib je. Raja Tubak ni pelik lah. Kenapa? Setakat nak bina rumah tu tak ada masalah kan, aku boleh bina. Tapi kenapa kau nak duduk dekat situ? Lepas tu ahli kitab ni cakap, di situlah bumi penghijrahan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, seperti yang ditulis di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Raja Tubak ni dia penyembah berhala. Lagi peliklah dia. Apa benda yang kau nak tunggu ni? Siapa ni yang kau nak tunggu ni? Lepas tu Raja Tubak ni dia nak tahu lagi tentang Nabi akhir zaman ni. Apa peranan Nabi akhir zaman diutuskan ni? Lepas tu ahli kitab ni dia ajarlah Raja Tubak ni. Lalu Raja Tubak ni jatuh hati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia pergilah, tentera dia semua pergi ke Yasrib ni, buat satu rumah untuk ahli kitab ni tinggal di Yasrib ni. Lepas tu siaplah rumah dibina di kota Yasrib ni. Disebabkan kecintaan Raja Tubak ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia pun tulis surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dia tulis dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Lepas tu dia bagi kepada ahli kitab ni untuk jaga ni. Bila datang Nabi akhir zaman di kota ni, kau tolong bagi surat aku ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau tak sempat, kau kena wasiatkan kepada anak keturunan ni sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni surat Raja Tubak ni.
Lepas tu Raja Tubak ni dia raja. Jadi dia balik ke negeri Yaman dia. Bila dia balik ni, dia berdakwah kepada kaum dia. Dia berdakwah kepada masyarakat dia ni. Dan yang hanya beriman kepada Raja Tubak ni tak banyak. Seperti yang kita dengar dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ni, antara yang Allah binasakan ialah kaum Tubak ni. Ni kaum Tubak ni. Tapi kaum dia saja, raja dia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Raja Tubak ni mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Berlalu zaman beratus-ratus tahun ni, sampailah masa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berhijrah. Bila Nabi Muhammad ni nak masuk ni, semua orang nak suruh Nabi Muhammad ni duduk di rumah dia sebelum siapnya Masjid Nabawi ni. Sebab Masjid Nabawi ni dengan rumah Nabi Muhammad ni dia sekali. Lepas tu Nabi Muhammad sampai di kota Yasrib ni dan Nabi Muhammad tukar nama kota ni kepada kota Madinah Al-Munawwarah. Bila sampai je, Nabi Muhammad cakap macam ni, aku akan lepaskan unta aku ni, di mana unta aku berhenti, di situ aku akan tinggal. Jadi lepaslah, berjalanlah unta ni di kota Madinah ni. Lepas tu unta ni berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan rumah inilah rumah yang dibina oleh Raja Tubak. Dan surat itu diserahkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Bila Nabi Muhammad baca surat tu, dia cakap, aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dia cakap, kalau aku masih hidup lagi, aku akan berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Aku sanggup untuk melepaskan raja kerajaan aku ni. Aku sanggup untuk menjadi hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Bila Nabi Muhammad baca ni, Nabi Muhammad cakap, beruntung Raja Tubak ni. Kerana belum sempat jumpa aku lagi, dia mati dalam keadaan beriman dan akan masuk ke syurga. Inilah cerita yang luar biasa, kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memberi keuntungan di dunia dan di akhirat untuk kita. Itulah cerita yang sangat menarik. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.